Dalam perkongsian kali ini, kita akan sama-sama membedah siasat satu rangka tindakan yang sangat penting. Boleh dikatakan ia adalah pelan induk yang menghubungkan semua konsep pengajaran moden untuk mencapai satu matlamat, pengajaran yang benar-benar berkualiti di sekolah kita. Okey, jom kita terus ke persoalan utamanya. Sebagai pendidik kan, kita selalu dengar macam-macam istilah. Ada KBA, ada PAK21, pembelajaran terbeza. Kadang-kadang boleh pening kepala, rasa macam terlalu banyak benda nak kena buat serentak. Tapi, pernah tak anda terfikir, bagaimana kalau semua ini sebenarnya bukan benda yang berbeza-beza? Macam mana kalau ia sebenarnya adalah bahagian-bahagian dari satu sistem yang sama? Jawapannya sebenarnya dah ada betul-betul di depan kita, iaitu dalam Standard 4 SKPM Quality at Sekolah. Apa yang menariknya, sumber kita mencadangkan agar kita tidak melihat Standard 4 ni sebagai satu lagi senarai semak yang membebankan. Sebaliknya, cuba bayangkan ia sebagai sistem operasi utama untuk bilik darjah kita, satu platform yang menyatukan semua aplikasi dan program yang kita nak jalankan. Jadi, untuk fahamkan sistem ni, kita akan jelajahinya dalam 5 bahagian. Mula-mula, kita akan tengok rangka tindakan itu sendiri. Lepas tu, kita akan dalami 3 peranan utama guru, arkitek, konduktor dan pemangkin, dan bagaimana peranan-peranan ini menghidupkan kerangka tersebut yang akhirnya membawa kepada hasil yang kita semua impikan. Bahagian pertama, rangka tindakan PDP. Okey, jom kita mulakan dengan melihat gambaran besarnya dulu. Macam mana sebenarnya Standard 4 ni berfungsi sebagai satu sistem yang bersepadu untuk pengajaran dan pembelajaran atau PDP yang berkualiti. Dan di sinilah kuncinya. Kalau anda lihat jadual ni, nampak tak? Konsep-konsep hebat seperti PAK21, KBAT dan kemahiran 6C ni semua, ia bukan wujud dalam dunianya yang tersendiri. Sebaliknya, semua ini sebati dan terjalin erat dalam 3 peranan utama yang setiap guru mainkan setiap hari. Jom kita kupas peranan yang pertama, yang menjadi tapak dan asas kepada segalanya. Guru sebagai arkitek pembelajaran. Apa maksud arkitek pembelajaran ni? Ini semua tentang perancangan. Peranan ini menggabungkan tugas kita sebagai perancang dalam aspek 4.1 dan juga sebagai pengurus sumber dalam aspek 4.2.2. Ia adalah kerja-kerja teliti yang kita buat di belakang tabir sebelum kelas bermula lagi. Seorang arkitek yang efektif, dia bukan sekadar mengisi RPH tau. Sebaliknya, mereka betul-betul bentuk pengalaman belajar. Mereka fikirkan aktiviti yang berpusatkan murid, mereka tetapkan hasil pembelajaran yang mencabar minda sampai ke arah skebat, dan mereka pilih sumber-sumber yang boleh buat murid rasa, wow, bestnya belajar benda ni. Setiap elemen dirancang dengan satu tujuan yang jelas. Jadi, nampak tak hubungan sebab dan akibatnya? Perancangan yang teliti yang mengambil kira kepelbagaian murid. Itulah sasarannya. Tanpa perancangan sebegini, kita akan mudah tergelincir dan terperangkap dalam pengajaran yang rutin, yang pasif, dan itulah perkara yang kita betul-betul nak elakkan. Okey, bila arkitek dah siapkan pelan yang mantap, tibalah masanya untuk pelaksanaan. Di sinilah peranan guru beralih kepada masa nyata, iaitu sebagai seorang konduktor bilik darjah. Peranan konduktor ni adalah tentang seni menguruskan orkestra bilik darjah kita. Ini merangkumi aspek mengawal suasana pembelajaran dalam aspek 4.21 dan juga bertindak sebagai pembimbing yang cekap seperti dalam aspek 4.3. Cuba anda bayangkan seorang konduktor orkestra. Guru memastikan setiap kumpulan perbincangan atau setiap pelajar berfungsi secara harmoni. Matlamatnya, untuk mencipta satu ruang di mana perbincangan yang hidup, kerjasama yang aktif dan pemikiran aras tinggi dapat tumbuh dengan subur. Dan visual ini merumuskan segalanya dengan begitu baik, kan? Pengurusan bilik darjah yang dinamik dan responsif akan membolehkan pelajar kita berkembang macam tumbuhan yang sihat. Tapi, persekitaran yang terlalu terkawal dan kaku hanya akan membantutkan potensi mereka, seolah-olah kita memerangkap mereka di dalam kotak. Seterusnya, peranan ketiga kita. Dan peranan ini mungkin yang paling transformatif sekali, iaitu guru sebagai pemangkin minda. Peranan pemangkin ni adalah satu gabungan yang sangat mantap. Ia menyatukan usaha mendorong minda dalam aspek 4.4.1, menyentuh emosi pelajar dalam aspek 4.4.2 dan juga menilai kemajuan mereka secara berterusan dalam aspek 4.5.
Seorang pemangkin bukan sekadar mengajar, mereka mencetuskan api rasa ingin tahu. Macam mana? Dengan mengemukakan masalah dunia sebenar, dengan memberikan pujian yang membina keyakinan dan dengan menggunakan pentaksiran bukan sebagai hukuman tapi sebagai alat untuk memberi maklum balas yang bermakna. Jadi inilah idea utamanya. Pemikiran aras tinggi tak akan berlaku dalam vakum. Apabila kita sebagai guru berjaya menyuntik motivasi dan menggunakan pentaksiran untuk membimbing, kita sebenarnya sedang menyalakan minda pelajar. Tanpa elemen-elemen ini, percikan idea yang paling bernas sekalipun akan menjadi malap dan terpadam. Baiklah, kita dah lihat peranan arkitek, konduktor dan pemangkin. Sekarang persoalannya, apabila ketiga-tiga peranan ini dilaksanakan dengan berkesan secara serentak, apakah hasil akhir yang akan kita perolehi? Apabila semua bahagian ini, arkitek, konduktor dan pemangkin bercantum dengan sempurna, sama macam kepingan puzzle ini, kita akan mendapat hasil kumulatif yang dinyatakan dalam aspek 4.6 iaitu pelajar yang aktif. Dan ingat, pelajar aktif bukan sekadar pelajar yang rajin menjawab soalan, mereka adalah pencipta bersama dalam perjalanan pendidikan mereka. Merekalah yang memegang steering dan memacu pembelajaran mereka sendiri. Dan inilah sebenarnya alat diagnostik yang paling berkesan untuk kita. Tahap keaktifan pelajar di dalam kelas secara langsung mencerminkan kesihatan dan kualiti sistem pengajaran dan pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Dan petikan ini merumuskan segalanya dengan begitu padat. Semua ini KBBSA PAK 21, peranan guru, ia bukan sekadar hiasan atau trend terkini. Sebaliknya, ia adalah prasyarat utama untuk mencapai pengajaran yang benar-benar berkualiti. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak perjalanan kita sendiri. Mengintegrasikan keseluruhan sistem ini adalah satu maraton, bukannya larian pecut. Jadi, peranan manakah yang anda ingin berikan tumpuan terlebih dahulu untuk membina pelajar yang lebih aktif di dalam bilik darjah anda? Adakah sebagai arkitek, konduktor atau pemangkin? Fikir-fikirkan.